Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan pengurusan kawalan inventari dengan fokus kepada sistem kawalan selanjar. Kalau kita tengok dalam mana-mana syarikat besar, inventari atau stok adalah sangat penting. Kalau stok tak cukup, pelanggan kecewa. Kalau stok terlalu banyak, kos simpanan pula meningkat. Jadi sistem kawalan inventari sangat membantu supaya stok sentiasa berada dalam tahap yang betul. Dalam pembentangan ini, kami akan terangkan 4 perkara. Bagaimana sistem mengesan inventari secara masa nyata, bagaimana tentu aras dan kedudukan inventari, cara menetapkan kuantiti pesanan dan akhirnya, apa kelebihan sistem kawalan selanjar. Saya akan terangkan yang pertama iaitu pengesanan masa sebenar penggerakan inventari. Dalam sistem kawalan selanjar, setiap keluar masuk stok direkod seterus secara real time. Contohnya, bila barang sampai di gudang, pekerja akan scan kod atau RFID dan terus masuk dalam sistem. Begitunya juga bila barang keluar untuk dihantar kepada pelanggan. Kelebihannya, kita boleh tahu kedudukan stok dengan tepat. Pada bila masa, kalau ada stok hilang, rosak atau kurang, kita boleh kesan segera. Jadi sistem ini sangat membantu syarikat kawalan pergerakan inventari dengan lebih teliti. Dalam sistem kawalan selanjar, tahap stok sentiasa dipantau dalam masa nyata. Ini bermaksud setiap kali ada barang masuk atau keluar dari gudang, jumlah baki akan terus dikemaskan dalam sistem. Apabila stok mencapai tahap minimum yang telah ditetapkan, iaitu reorder point, sistem akan memberikan amaran. Pada tahap ini, pengurusan perlu membuat pasaan baru untuk mengelakkan kehabisan stok. Jadi, syarikat sentiasa ada stok yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu, sistem juga boleh menyimpan maklumat tentang kedudukan fizikal barang dalam stok. Contohnya, barang tentu disimpan di rek A1 atau rek B2. Dengan adanya maklumat lokasi yang jelas, pekerjaan gudang dapat mencari dan mengeluarkan barang dengan cepat dan teratur. Kesannya, bukan sahaja tahap stok lebih terawal, malah susunan dalam gudang juga lebih sistematik dan fizikal. Ini membantu syarikat menjimatkan masa dan pengurangan risiko kehilangan barang. Tataran kawalan stok. Mula stok penuh di tahap maksimum, kemudian maksimum berkurang. Bila sampai tahap reorder level, kita kena buat pasanan semula. Dalam masa tunggu barang sampai lead time, stok masih digunakan. Maksimum stok dipanggil buffer stok untuk elak kehabisan stok. Bila stok baru tiba, naik semula ke tahap maksimum dan tataran berulang. Yang pertama sekali, meningkatkan kecekapan operasi. Proses pesanan lebih sistematik kerana jumlah yang dipesan adalah tetap, memudahkan pengurusan gudang dan logistik. Selain itu, mengurangkan risiko lebihan stok. Pesanan dibuat berdasarkan keperluan sebenar, jadi gudang yang tidak terlalu penuh dengan stok yang tidak bergerak. Kelebihan sistem kawalan selanjar. Sistem ini mengemas kini tahap inventari secara berterusan dalam masa nyata. Yang kedua, memberi maklumat terperinci tentang tahap stok. Yang ketiga, membolehkan pengesanan kehilangan stok. Yang keempat, mengurangkan risiko lebihan stok dan kos simpanan. Yang kelima, kuantiti pesanan dan titik pesanan adalah tetap. Kesimpulannya, sistem kawalan selanjar sangat penting kerana ia membolehkan stok dipantau secara masa nyata. Aras dan kedudukan inventari ditentukan dengan tepat, serta kuantiti pesanan diurus dengan lebih teratur. Sistem ini membantu syarikat elak kehabisan atau lebihan stok, kekurangan stok kos, tingkatkan kecekapan operasi dan keupayaan pelanggan.